Macam mana nak bezakan migrain dengan sakit kepala biasa? Apa simptom utama yang korang perlu tahu? Migrain ialah sebenarnya satu penyakit neurologi yang menyebabkan saraf kita terlebih sensitif dan juga menyebabkan otak kita berfungsi secara tidak normal. Sakit akan rasa berdenyut, satu atau dua belah kepala, dan dengan pergerakan, sakit kepala tersebut akan bertambah teruk. Sakit akan menghidapi simptom sensitif terhadap cahaya, tidak boleh mendengar bunyi yang kuat, sensitif pada bunyi, dan juga bau. Sakit migrain selalunya akan rasa loya dan akan muntah. Dan sakit kepala biasa atau kita panggil tension type headache, selalunya sakit kepala dia ringan saja, tak teruk sangat, tak perlu makan ubat dan selalunya sekejap saja dan tak mengganggu kehidupan harian. Migrain ni selalunya terjadi pada satu bahagian kepala. Dia boleh jadi pada bahagian dahi, sini bahagian temporal. Bahagian kini ialah satu otot yang besar. Jadi otot ni kadang-kadang tegang dan berdenyut dan juga boleh merebak ke bahagian belakang. Setengah pesakit dia sakit belah kanan, setengah pesakit sebelah kiri. Tapi ada juga pesakit yang sakit dua-dua belah. Perlukan sejarah yang detail lah, corak sakit kepala yang detail untuk doktor nak diagnose, kerana sakit kepala ni terbahagi kepada dua, primer ataupun sekunder. Primer dah disebabkan penyakit neurologi, penyakit saraf, tidak disebabkan punca-punca lain seperti pendarahan ke, iaitu sudah dikira sakit kepala sekunder. Kalau migrain tu dia datang hampir setiap bulan, kalau perempuan lah, especially setiap kali dia dapat period, dia dapat migrain. Adakah itu masih normal ataupun dah dikira kerap? Kita panggil ni menstrual migraine. Selalunya ia berkait dengan perubahan hormon dalam badan fiziologi wanita. Apabila kitaran haid tu berlaku penurunan estrogen, maka penurunan estrogen tu akan menyebabkan sakit kepala migrain ni lah. Lagi susah dirawat sebenarnya kalau menstrual migraine ni. Walaupun sebulan sekali saja sakit kepala, tapi kalau satu hari tu telah menjejaskan kehidupan harian, jadi perlu ambil MC. Walaupun sekali sebulan, bayangkan dalam masa setahun, 12 hari akan tergendala. Bagi saya kalau sudah mengganggu kehidupan, semestinya tidak normal lah. Dalam kes migrain yang kerap atau semakin teruk, bila doktor akan sarankan pesakit untuk buat pemeriksaan lanjut macam CT scan ataupun MRI untuk pastikan tak ada masalah lain dalam kepala macam pendarahan dalam otak ke ataupun tumor ke? Memang betul kalau corak sakit kepala tu bertambah teruk, lain daripada biasa, kemudian ada simptom-simptom yang bahaya, memang kita perlu lakukan CT scan ataupun MRI brain ini untuk pastikan bahawa sakit kepala migrain tu bukan disebabkan dari punca-punca lain yang bahaya. Contohnya pendarahan dalam kepala ataupun barah otak ataupun jangkitan meningitis. Kalau migrain tu tipikal dan sangat-sangat jarang, sakit pun sihat, tak ada simptom yang membahayakan dan selalunya sakit macam ni tak perlukan pun CT brain dan MRI brain. Selain makan painkiller, apa pilihan rawatan moden yang ada dalam dunia teknologi perubatan sekarang yang boleh mengawal ataupun mengurangkan migrain? Kita panggil ubat sasaran CGRP. Ubat ni terus je target, direct to the point dan tidak mempunyai side effect lah. Ada juga rawatan suntikan botox. Banyak lagi kegunaan botox dalam perubatan. Ia menjadi terapi yang bagus untuk melembutkan otot-otot. Kita ada device yang kita panggil gamma core. Peranti ni akan menghasilkan sedikit elektrik untuk merangsang urat vagus di leher kita. Ini dapat menghalang atau mencegah serangan migrain. Apa pesanan Dr. Alia kepada mereka yang sering pandang ringan kepada masalah macam migrain ni? Ada yang cakap, Alah, migrain pun nak MC. Alah aku pun sakit kepala drama je. apa nasihat doktor kepada diorang ni semua? Simptom migrain tu ialah satu yang tak normal. Ada orang memang tak pernah rasa dan tak pernah tahu dan dia tak akan memahami. Bagi anda yang selalu sakit kepala, pertama saya syorkan buat satu headache diary. Kita ada objective documentation, berapa kerap kekerapan tu. Catatkan apa simptom-simptom yang anda alami, bawa kepada doktor. Kalau doktor tengok macam perlukan test dan sebagainya, ambil darah ke, mana tahu tak cukup hemoglobin pun boleh trigger migrain. Nasihat saya, jumpalah doktor untuk mendapat rawatan lanjut, membantu anda kembali kepada kehidupan yang lebih ceria dan gembira bersama keluarga anda. Terima kasih Dr. Alia sebab dah buka mata kita dan beritahu informasi yang betul dan tepat tentang migrain yang tak sama dengan sakit kepala biasa. Saya Dr. Wan Alia Wan Sulaiman, pakar perunding perubatan dalaman dan neurologi di Columbia Asia Hospital Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini lebih luas untuk keselesaan anda.